kita kena buat tindakan. Kenapa kita kena buat simpanan emas? Tuan-puan, kurangnya berlaku masalah kebocoran. Kita lebih cepat capai matlamat target. Nak bayar deposit rumah, berkahwin, dana umrah, haji, persaraan. Lebih cepat capai matlamat. Pertama, kurangnya berlaku masalah kebocoran. Kedua, mengekalkan kuasa beli jangka masa panjang. Sentiasa emas harganya akan naik seiring kenaikan harga barang. Sebab tu apa-apa tujuan jangka masa panjang, kita bekukan duit kita ni dalam bentuk grade emas, mengekalkan kuasa beli. Jadi tuan-puan buat tindakan pasti berjaya. Apa sahaja kejayaan ni tuan-puan, kita kena buat tindakan. Kita buat kajian ringkas, kita buat tindakan. Betul tak emas ni mengekalkan kuasa beli? Betul tak emas ni mengurangkan sifat boros dalam belanja? Betul tak emas ni setiap kali kita ada duit kita tambah? Setiap kali kita ada duit kita tambah. Kita jauh daripada kemiskinan. Betul atau tidak? Buat kajian ringkas apa yang saya cakap, betul atau salah?